Topik kita sangat menarik berkaitan dengan mata merah. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. Mata merah ni ramai sangat kan orang kena mata merah kan. Ada orang cakap mata merah jangan pandang nanti jangkit. Betul ke doktor? Mitos ke fakta tu doktor? Mitos. Alright. Sebenarnya mata merah ni tadi soalannya kalau pandang boleh berjangkit ke tidak? Boleh berjangkit ke dengan hanya dengan pandangan sahaja doktor? Okey, tidak boleh berjangkit dengan memandang sahaja kalau seseorang itu ada mata merah. Kerana selalunya kalau mata merah yang disebabkan jangkitan, cara penyebaran adalah daripada cairan yang keluar daripada mata. So bermaksud bila seseorang itu ada jangkitan kuman, mata dia akan berair, akan keluar tahi mata. Jadi kuman-kuman tu terletak pada air mata ataupun cairan yang keluar daripada mata. Dan kalau misalnya itu terkena kepada orang lain dan orang yang seterusnya akan mendapat jangkitan,